لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan hukum tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolak ansur mestilah ada, jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jagalah pantang larangnya, pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita, moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Panggilan haji malam subuh dan senja, pergi ke Ka'batullah. malam subuh dan senja, Pergi ke Ka'batullah. sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Terdengar suara talbiyah bergema, terdengar suara talbiyah bergema, terdengar suara talbiyah bergema. tiba masanya kini, Wukuflah di Arafah, tiba masanya kini, wukuflah di Arafah. Terdengar sayup sampai tahmid, tazkir dan tasbih. Terdengar sayup sampai tahmid, tazkir dan tasbih. putih bersih berseri, Abdi pada Ilahi, putih bersih berseri, abdi pada Ilahi. terbayanglah di sini, Tempat berhimpun nanti. Dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, mogalah ibadah haji mabrurah. Masjidin